Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syam Rokabat. Okey, untuk kali ni edisi motor kuning aku. Okey, 2 minggu lepas aku ada buat tukar blok blok baru. Lepas tu saja je beli blok Taiwan baru dan betul-betul dalam keadaan standard lah. Okey, aku tak potting, tak buat apa lagi sebab aku nak habiskan dia punya pantang dulu. Okey, lepas tu aku sertakan sekali dengan pipe YY Pang baru. So dua barang ni barulah, 2 minggu lepas aku beli. Lepas tu alhamdulillah ni dah habis pantang lah. Last tadi semalam aku ride daripada Kuantan apa semua. Last dia lebih kurang dalam 1000 lebih kilometer. Okey, pantang untuk blok motor baru ni. Jadi untuk sekarang aku nak tunjukkan kondisi selepas 1000 km berjalan. Maintain speed. Semalam aku daripada Kuantan, meter analog ni dalam 1415 aku maintain macam tu. Okey, jadi aku nak tunjuk dia punya keadaan piston blok, macam mana keadaan dia selepas 1000 km lah. So selepas ni untuk 1 hari bulan 11 aku ada ride ke Kedah, ride berdua je, event support event Suzuki. Aku dengan ada member aku lagi seorang. So untuk hari ni aku cabut sebab aku nak set up, nak pergi, nak tengok keadaan blok, nak pergi apa, ride lah, jauh lah, Kedah kan, kat Yan dekat Pantai Murni untuk event Suzuki tu. Jadi untuk kali ni aku nak tunjukkan blok dengan piston lah, keadaan macam mana. Jadi jom. Alright guys, ni motor kuning aku. Kalau boleh tengok, aku dah buka head. Okey, head. Lepas tu aku dah buka blok blok aku dah buka. Okey, ni piston dia. Piston, tengok piston ada salah tak? Okey, piston alhamdulillah piston okey. Piston baru. Ni keadaan 1000 km. Keadaan 1000 km. Okey, kita tengok bahagian exhaust dia. Okey, bahagian exhaust dia. So kalau piston baru, kalau ring tu betul-betul fit, memang dia akan tak ada kesan bakar bawah daripada piston ring nombor 2 ni. Dia memang cantik je macam tu. Okey, alright. So aku nak tunjuk dia punya keadaan blok dia. Keadaan blok setelah 1000 km lebih berjalan. Okey, ni blok baru yang aku beli tu, blok Taiwan. Aku tak potting, tapi kalau korang boleh tengok dalam ni memang teruk lah dia punya cetakan dia. So nak kena alter balik lah dia punya bahagian ni, apa semua kecil. So ni pun dah habis pantang, boleh lah aku buat projek potting untuk blok Taiwan ni. Okey, nampak dalam, nampak buruk kan. Dia punya exhaust pun kadang-kadang ada tersikit apa, dia punya bukaan dia pun tak betul. Okey, tapi blok cantik lah, blok cantik. Lepas tu ni keadaan power valve dia lah. Power valve untuk bush, aku menggunakan bush daripada keluaran Abang Azrin kita. Okey, alhamdulillah memang 1000 km memang tak ada leaking geng. Korang boleh tengok, ada leaking. 1000 lebih, 1200 lebih kilometer. So alhamdulillah memang cantik. Untuk ikat nut-nut yang ada kat atas ni aku pakai torque wrench lah, 22 Nm torque. Okey, cantik je. Head pun cantik. Head okey je head. Untuk setting aku pakai YY Pang ni, YY Pang baru ni. Main jack dia saiz 195, pilot saya 40. Tapi untuk motor ni aku tak pakai pump tuti. Aku bancur. Mungkin kalau kau nak ikut ratio aku ni, dia akan jadi apa cakap, dia akan jadi lean lah, sebab korang dah macam aku pakai tuti direct terus masuk dalam tangki. So ratio aku pakai 32 nisbah 1 bersamaan dengan 1 liter petrol, dan tuti dia 31.25 ml untuk 1 liter petrol.
Kalau korang tengok, aku punya pump tuti ni memang tak pakai lah. Sebab apa? Sebab gear putih kat dalam tu dia pecah. Gear putih dalam pecah. Lepas tu aku malas nak beli baru. Aku bancuh je. Okay, ni pun aku dah matikan. Jadi untuk motor ni dah siap 1000 km. So aku nak potting dulu blok ni. Pipe ni aku tak tahu nak pakai tak. Sebab aku risau juga jalan jauh-jauh ni. Kan ada JPJ lah, apa benda lah kan. So takut lah. Takut apa? Takut nanti kena saman. Okay, rasanya tak ada apa dah. Untuk motor ni tak ada apa dah. Aku tinggal nak potting block je untuk blok motor aku ni. Sprocket macam ni aku pakai 1647. Berkemungkinan untuk ride dekat Yan Kedah nanti aku pakai 1747 lah. Aku naikkan depan je 17. Sebab sebelum ni memang aku pakai 17 pun. Kalau 1747 ni dia mengerang sikit lah. Dia punya ratio aku tak ingat berapa. Nanti aku kira balik lah. Tapi kalau badan korang kecil, halus, 40 kilo, boleh je pakai 17 depan kan. Pakai ratio 2.7 okey. 2.7 bawah 2.8 ke bawah lah ratio. Okey je untuk TZM kalau berat badan korang 40 kilo, 45, okey je. Tapi kalau jenis yang apa yang cakap, badan gempal-gempal berisi, pakai 1648 lah bagi aku lah kan. Baru boleh counter balik dia punya gearing tu. Boleh bawa top ada, pick up pun ada. Tapi macam aku yalah, sebab jalan jauh kan, 17 lah aku letak. So maintain speed dalam 14, 15, 16 pun dah okey kan. So RPM pun tak bawa tinggi-tinggi sangat. Okay, rasanya sampai sini saja. Aku akan tunjuk video seterusnya. Episod akan datang mungkin aku akan setting dengan pipe standard dengan pipe racing ni. Apa dia punya main jet pilot dia. Okay, dan penggunaan untuk macam aku tak pakai pantuti. Dia punya ratio ngam untuk setting ratio tuti yang aku akan bancuh dalam tank. So dia tak sama. Kalau pakai pump tuti lain, kalau pakai bancuh lain dia punya ratio dia. Dia punya setting dia. Jadi kalau korang ikut aku boleh bagi sekadar rujukan je lah kalau korang nak ikut setting ke atau macam mana pun. Okay, rasanya sampai sini je video. Aku harap video ni menarik lah. Okay, untuk setting pipe dengan setting exhaust standard. Okay, untuk konten kali ni blok baru. Okay, mantap. Okay guys, untuk sekarang ni aku nak tunjukkan blok yang dah siap aku potting. Blok Taiwan yang 1000 km tu. Okay, jom kita tengok punya hasil lah geng. Alright. Okay, macam korang tengok dalam. Okay, dalam aku dah ni dalam bahagian transfer, boost, semua aku ikut bukaan asal lah. Blok TZM original. Okay. Okay. Nampak. So aku dah potting balik dalam. Tu korang tengok auxiliary exhaust tu. Kalau yang Taiwan punya memang kecil lah. Lepas tu dia punya bukaan exhaust ni memang tak cantik. Taiwan. So korang kena buat balik. Okay, kena buka balik lah, ikut bukaan asal. Okay, sikit lagi aku nak pasang lah blok ni.
Kebetulan power valve pun aku baru basuh tadi kan. So ni ada blok motor customer Y. Ni blok aku ni. Ni blok 63. Tapi customer ada beli blok baru untuk Y, project Y ni. Okay. Aku nak siapkan, ada halang-halang turun, aku nak pasang blok aku. Lepas tu untuk Y tu aku nak hold dulu lah, sebab dia punya valve seal tak sampai lagi. Aku pun tengah buat proses grind valve kan, untuk heat dia tu. So tak ada apa dah. Macam ni je exhaust. Okay, exhaust buka balik lah. Kalau exhaust Taiwan, lubang dia kecil. So kau kena ambil caliper, ukur balik. Ikut bukaan asal dia. Lain tak ada apa dah. Dalam dah siap coating apa semua. Transfer, exhaust, auxiliary, tak ada apa dah. Okay, aku nak pasang blok ni. Lepas tu aku nak pakai pipe standard aku. Nak dengar bunyi dia macam mana. Dah lama tak rasa blok-blok baru ni. Pasal aku main slip ke. Pernah juga aku pakai blok Taiwan ni. Taiwan ni aku pakai dalam 3 tahun. Dia punya bahagian auxiliary exhaust dia pecah kiri kanan. Aku pulang motor pahal lah, tak ada power ni. Bawa dalam 110, 102 je. Pulang tak pergi. Aku tak tahu kenapa. Balik-balik buka, auxiliary exhaust pecah kiri kanan. Tapi aku tak tahulah. Untuk keluaran Taiwan yang sekarang ni kan, aku harap dia okey lah. Aku bawa 1000 km pun rasa okey je, tak ada masalah pun. Cuma dia senak sikit lah, sebab exhaust, lubang exhaust apa semua kecil. Lepas tu auxiliary exhaust kecil. Dia tak macam bukaan asal original TZM blok dia. So korang wajib potting lah kalau nak sedap. Okay. Dan korang yang berminat nak buat potting blok motor TZM ni, korang boleh PM aku lah. Okay. Tak ada apa dah. Ni nak pakai pipe standard, sebab aku nak pergi ride Ian Kedah. Mana nak pakai wire pang tu. Kan kena saman lah pula kan. Tak apalah, pakai spek standard. Exhaust standard pun sedap kan. Kau maintain 16, 17, 18 okey je, tak ada masalah pun. Pipe standard kan. Pipe racing ni kau tahulah, kalau jabatan alam sekitar ni macam-macam hal lah dia nak cari. Tapi untuk setup kali ni aku akan buat perbandingan lah antara pipe standard dengan pipe wire pang baru tu. Okay, nak tengok respon dia macam mana. Okay, aku akan buat video seterusnya kena dengan setting pipe tu. Okay, setting pipe standard dengan setting pipe wire pang tu, tengok macam mana respon dia, yang mana satu sedap. Okay, stay tune guys. Korang yang baru tengok aku punya YouTube channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Moga ilmu yang aku share dalam video channel list aku bermanfaat untuk semua. Okay, mantap.